Okay kan, kita dah sampai spot pertama. So, apa lagi? Mancing lah. Okay, lupa bawa topi ni, panas. Saya hari ni aku ada bawa 4 batang joran mancing udang. So umpan aku pakai umpan cacing dengan udang beras. So satu aku main patin guna buah sawit. Aku tak pernah lagi mancing patin dekat mancing patin ke mancing apa-apa je lah. Mancing apa-apa lah ikan kat Sungai Perak ni. Alright, kita try je lah. Kadang dia senyap ni, senyap. Kita tak tahulah kan, dah makan ke tak makan ke. Kalau tak tahu umpan habis. Kan betul, umpan habis. So hari ni aku seorang je. Hari ni kita menjenguk seorang. Alright, bismillah. Panas. Sebaik ada tutup kepala. Pakai tutup kepala. Okay. Aku ada try macam perambut gantung, macam payah rambut gantung. Ingat dia tak cecah sampai ke lantai lah. Kita try buat balik lah standard. Rambut gantung macam Thailand. Tak jadi lah. Ke aku tak pandai? Saiz aku guna saiz batu 6. Saiz 6. Ada je udang ni makan, tapi tak lekat. So kita pakai perambut standard kita. Ada kot. Ada. Oh, kat sini dia pandai melepaskan diri tu. Oh, aku risau dia unjuk boleh lepas tu. Oh, alhamdulillah. Ada lah geng, tapi tak besar. Tak apa dah, kita kumpul je lah. Kita kumpul je lah geng. Itu je sudi makan. So aku pun beli rod baru ni daripada Top Sea Tiger.
So ambil yang 5 kaki ni, tapi agak janggal sikit lah. Dia lembut sangat. Alright, saya tak pandai lah guna perampok perambut macam Thailand rendah. Oh, ada yang mendayung. Bang! Mendayung. Abang tu mendayung. Betul rasa macam lama. Macam orang lama. Kita main bawah je lah. Okay, mantap. Okay, mana yang baru sampai kat channel aku tu, jangan lupa subscribe channel Mari Pancing. Okay, jom kita tunggu. Rare lah pakcik tu. Pakcik tu mendayung. Pakcik tu mendayung guys. Rare gila. Dia dah pindah. Rasa dia otai tu. Mesti dia otai. Kita kena follow mana dia pergi. Tak ada. Senyap dan sunyi. Habis. Kuat. Makan kuat, barang tak ada. Habis. Baik, kita pindah. Berimbang banyak itu. Kita cari spot-spot bawah pokok sikit ni. Oh, yang ni tak usik. Jom kita pindah spot. Kita pindah spot kan. Kita tak saung. Air dah mula laju lagi. Air dah mula laju. Kita nak kena ke tepi kan. Kosong. Sekejap lagi kita pindah tempat.
kerak jap 5 minit. Nanti tak ada, kita kerak. Let tu. Air agak laju sikit. Nah, rasa macam ada tapi rasa berat air. Banyak lagi. Tunggu. Otai dah gerak. Otai dah gerak, kita kena gerak. Kita follow otai. Okey geng, naik. Naik udang geng. Okey. Jom. Lagi-lagi. Ini mesti ikan ni. Kalau ikan sedap tak apa. Ikan apa ni? Ikan duri. Ikan duri geng. Ikan duri, ikan duri. Mana udang ni? Oh. Okey. Ada kot udang ni. Aduh. Sini dia kuat betul lah dia punya main. Risau betul dia punya lucut. Bismillah. Alamak, bukan udang Ikan lagi geng, ikan. Apa dah sangka ni? Ikan lagi geng. Nampaknya kita kena pindah spot lagi lah. Kita nak kena pindah spot lagi kan. Dah senyap kat sini. Kita pindah spot dulu lah. Pindah. Nampaknya tak ada yang makan umpan. Semua jenggi-jenggi lah. Tak ada yang besar-besar pun. Tak tahu mana pergi udang. Kita pergi ke sana sikit lah. Tadi kita main tepi sangka. Ada ketuk. Ada ketuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Udang ke ikan ni?
Rasa macam ikan. Oh, udang. Oh, udang. Hai, kita nak pindah ada juga dia. Hai. Ada sebenarnya. Tapi itulah. Besar-besar satu ibu satu oh, sebab tak jatuh. Sekecil lah guys. Sting lagi ke apa ni? Sini pun okey juga. Tapi saya ingat saya nak pindah lah. Kita pindah ke sana lagi. Alright. Kita pindah spot lagi kan. Kita ke sana pula tu. Pasti. Yang dapat kan? Oi, payahnya lah nak dapat besar-besar ni pun payah. Aduh, alhamdulillah. Aduh, nak sempit. Kita pusing balik tempat asal. Aduh. Alhamdulillah kan. Baik. Dekat sini juga best lah. Kat kedai Cina ni kat best. Ada lagi. Alhamdulillah. Kasar kan. Ui, kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lepas. Jenggot geng. Geng. Masya Allah, besarnya. Alhamdulillah. Ada kat sini punya. Pusing balik kat sini juga kan. Tengok. Aduh, kat sini juga ada dia. Strike. Alhamdulillah. Jauh sana ke sini patah balik tempat asal mula kali gitu lagi. Rezeki. Bismillah. Terus bismillah. Yang belakang boleh kan? Alhamdulillah. Dapat kan? Dia tengah nak makan sini. Dia makan senyap. Aduh. Ada geng strike. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lepas. Lucu geng. Lucu. Aduh. Tu yang tak nak dia lucu atas. Aduh. Pedih. Panggil dia balik. Dia kat bawah ni.
Panggil dia balik. Kasar geng. Ada lagi geng, strike lagi geng. Saya senyap dia duduk belakang. Mantap. Sedap. Kutip. Oh, ada. Sorry. Kasar ni kan. Jangan lepas. Tak sabar saya ni. Oh yes, karat geng, karat. Karat geng, karat. Oh, dah nak petang kat sini. Karat geng, karat. Aduh, hey. Alhamdulillah. Ada dekat bawah ni. Aduh. Aduh. Alhamdulillah, ada. Dia nak cacing. Tengok cacing dengan lagi ke tak. Bagus lah, mata tuah. Mata tuah, mata jebat. Lekat. Bismillahirrahmanirrahim. Come on. Takut dengan pengiran. Penat naik jasa. Oh, ada. Ada ni. Oh. Sama. Alhamdulillah. Oh. Dia nak makan petang lagi kat bawah ni. Dia makan petang. Bagi dia sama. Okey geng, nampaknya sampai di sinilah trip kita hari ni. So trip kita kat Teluk Intan hari ni, alhamdulillah. So hasil yang last kopek ni ada dalam ni. So ada lah tapi tak besar kawasan ni. Dan yang dalam ni so hasil kita ini lah. Ada kot 1 kilo lebih. Tak ada yang besar-besar. So nanti kita sampai ke JT, ada rezeki kita tengok
Masih gitu Okay geng, so aku nak kemas-kemas. Nanti kita jumpa dekat JT. Okay geng, jom kita bergerak pulang. Balik lah. So siapa yang baru singgah kita punya aku, jangan lupa subscribe channel Mari Pancing. So aku turun dekat JT Pak Ali JT Pak Ali Teluk Intan. So hasil dari ni geng. Jom balik lah. Okay geng, yang mana belum subscribe dekat channel aku, jangan lupa subscribe channel Mari Pancing. Okay, jom kita balik. Alhamdulillah hari ni puas hati lah. So dekat spot kita nampak ada pondok sana, nampak hujan yang kiri kan. Spot memang menarik lah. So spot restoran Cina, arah okey. Okey lah, aku lah sampai dah jadi Pak Ali lah. Alright, dia dah sampai jadi Pak Ali lah. Jadi Pak Ali pun ada ni tempat untuk menebeng. Dia ada buat spot mancing. Tu dia kemah panggil jeti lah. Orang boleh mancing kat sini RM5 je, RM5. Suatu kali RM5. Berapa je orang kau betul pantai lah. Ada je orang menebeng So sini jeti Pak Ali punya pengakalan lah. Kita sampai jeti Pak Ali. Jeti Pak Ali. Jeti Pak Ali ni murah je geng, RM40 simpan. Tapi kalau kau buat minyak RM40, tak ada minyak RM50. Okay. Dah sampai dah jadi Pak Ali. Okay geng, sampai di sini je lah. So mana yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe channel Mari Pancing. So aku nak parking lah. Okay, jumpa lagi, bye. Hasil kita geng, hasil kita tak banyak geng. Boleh lah geng. Ini je hasil kita hari ni kat Teluk Intan. Okay, ni pada jenggu pun. Alright, jangan lupa subscribe Mari Pancing. Jenggu.